berita walaun. Sampai hati Khairi kata pembangkang hari ini tidak berguna. Jagalah sikit perasaan walaun tu. Ada ke patut kata macam tu kat pembangkang? Dia siap perli Dr. Safwan Afnan lagi. Kesian. Kemudiannya, PAS Selangor minta Khairi cermin diri sebelum kata macam tu kepada pengerusi mereka yang baru dilantik itu. YB pantun dua kerat, ruh, neh pula nafi kenyataan itu. Dia kata mereka berprinsip, bukan keluar sekejap macam Khairi. Bacok siap kata, pembangkang hari ini tidak agresif, tidak menghasut, tidak memfitnah. Kelakar juga ya. Nak tanya juga bro, yang selalu kalah saman tu bukan korang ke? Nak cermin tak? Ada banyak benda boleh kritik Madani, tapi itulah walaun. Jadi kerajaan pun gagal, apatah lagi jadi pembangkang. Sekian berita walaun. Pantun anak muda. Roh, neh. Buang yang keruh-keruh, ambil yang jernih.